Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zuhariza binti Zali. Hari ini saya akan membentangkan tajuk teori perkembangan bahasa kanak-kanak. Dalam pembentangan ini, saya akan jelaskan 3 teori utama iaitu teori nativisme, teori behaviorisme dan teori interaksionalisme. Serta bagaimana ketiga-tiga teori ini membantu kita memahami cara kanak-kanak belajar bahasa. Maksud perkembangan bahasa dan kepentingannya. Perkembangan bahasa ialah proses di mana kanak-kanak belajar memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ia sangat penting kerana bahasa menjadi asas kepada pembelajaran, pemikiran dan hubungan sosial. Dengan memahami teori perkembangan bahasa, guru dan ibu bapa dapat merancang pendekatan yang sesuai untuk membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih baik. Contohnya, apabila guru tahu bahawa kanak-kanak belajar melalui peniruan, mereka akan bercakap dengan jelas dan menggunakan ayat mudah supaya pelajar dapat meniru dengan betul. Teori nativisme dikemukakan oleh Noam Chomsky. Beliau berpendapat bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk berbahasa yang dikenali sebagai Language Acquisition Device atau LAD. Ini bermaksud otak manusia memang sudah disediakan untuk mempelajari bahasa tanpa perlu diajar secara langsung. Contohnya, bayi mula bercakap dalam ayat pendek walaupun tiada sesi latihan formal. Mereka semula jadi tahu struktur asas bahasa ibunda mereka. Slide yang keempat, ciri-ciri utama teori nativisme. Antara ciri utama teori ini ialah bahasa dianggap sebagai kebolehan semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia. Persekitaran hanya berfungsi sebagai pencetus atau rangsangan untuk mengaktifkan kebolehan ini. Jadi, walaupun kanak-kanak tidak banyak bergaul, mereka masih boleh belajar bahasa asas. Namun, teori ini juga mendapat kritikan kerana terlalu menekankan faktor semula jadi dan kurang mengambil kira peranan persekitaran. Untuk slide seterusnya, teori behaviorisme oleh B.F. Skinner. Teori behaviorisme pula diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Teori ini menekankan bahawa bahasa dipelajari melalui peniruan, pengulangan dan ganjaran. Maksudnya, kanak-kanak belajar bahasa kerana mereka meniru perkataan orang dewasa dan mendapat peneguhan positif seperti pujian. Sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak menyebut mama, ibunya tersenyum dan memuji, lalu kanak-kanak itu akan mengulangi perkataan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan peneguhan positif. Ciri-ciri utama teori behaviorisme. Ciri utama teori ini ialah pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh peneguhan positif dan negatif. Jika sesuatu tindak balas diberi ganjaran, ia akan berulang. Namun, jika tidak diberi perhatian, ia mungkin terhenti. Dalam teori ini, persekitaran memainkan peranan utama. Kelemahannya ialah teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana kanak-kanak menghasilkan ayat baharu yang tidak pernah mereka dengar sebelum ini. Teori interaksionisme iaitu oleh Lev Vygotsky dan Jerome Bruner. Teori interaksionisme pula melihat bahasa sebagai hasil daripada interaksi sosial antara kanak-kanak dan orang sekeliling. Tokoh utama teori ini ialah Lev Vygotsky dan Jerome Bruner. Mereka menekankan bahawa pembelajaran bahasa berlaku melalui komunikasi dan sokongan daripada orang dewasa. Contohnya, apabila ibu membantu anak menyebut perkataan dengan betul, ini dipanggil scaffolding, iaitu bimbingan sementara yang membantu kanak-kanak belajar. Ciri-ciri utama teori interaksionisme.
Antara ciri utama teori ini ialah bahasa berkembang dalam konteks sosial. Kanak-kanak tidak belajar secara bersendirian, tetapi melalui perbualan, bermain dan aktiviti seharian. Orang dewasa pula berperanan sebagai pembimbing dalam memperkaya kosakata dan struktur ayat mereka. Ini bermaksud komunikasi harian sangat penting dalam membantu perkembangan bahasa, bukan hanya pengajaran formal. Perbandingan ringkas 3 teori. Jika kita bandingkan, nativisme menekankan kebolehan semula jadi. Behaviorisme menekankan pembelajaran melalui ganjaran dan interiorinisme menekankan interaksi sosial. Sebenarnya, ketiga-tiga teori ini saling melengkapi. Tiada satu teori yang betul sepenuhnya. Contohnya, seorang kanak-kanak belajar perkataan baharu kerana semula jadi ingin tahu, iaitu nativisme. Mendengar orang lain mengulanginya, behaviorisme, dan berinteraksi dalam persekitaran sosial, interaksionisme. Kesimpulannya, ketiga-tiga teori ini memberi pandangan berbeza tetapi saling melengkapi dalam memahami bagaimana kanak-kanak belajar bahasa. Sebagai guru atau ibu bapa, kita boleh gabungkan unsur semula jadi, latihan dan interaksi untuk membantu perkembangan bahasa anak-anak secara menyeluruh. Sekian, terima kasih atas perhatian semua. Semoga pembentangan ini membantu kita memahami kepelbagaian cara kanak-kanak belajar berbahasa. Assalamualaikum. Jumpa lagi.